Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisha Humaira binti Muhammad Anwar, kru TV PSS anda. Hari ini saya berada di lobi SKKBSR sempena lawatan penanda aras. Hai, Assalamualaikum cikgu-cikgu semua. Datang ke SKKBSR. TV PSS SKKBSR. Seawal 9.30 pagi, delegasi lawatan sudah pun sampai ke SKKBSR. Melibatkan sekolah-sekolah di PPD Kuala Pilah dan Seremban. Antara sekolah yang datang adalah SK Kuala Kepis, SK Bukit Rokan Barat F, SK Pasir Ambo, SK Padang Lebar, SKF Felda Kepis, SK Tunku Menawir, SMK Datuk Undang Manap, SMK Abdul Samad, SK Yam Tuan Hitam dan SK Yam Tuan Lenggang serta SK Sendayan. Selesai bergambar di lobi, semua bergerak ke bilik persidangan untuk tayangan video korporat sekolah serta tanda tangan projek jalinan dan jaringan antara sekolah. Seterusnya bergerak ke galeri smart, classroom, galeri sejarah, sudut wakaf, STEM dan studio RBT. Seterusnya ke PSIS, Pusat Sumber Sekolah. Sesi tayangan di panggung dirusa, rusa kafe dan juga rusa studio. Alamak. Rakaman bagi video PDP dan pertandingan murid SKKBSR. Di bahagian ini pula adalah diletakkan Smart TV untuk tayangan video YouTube episod TV PSS SKKBSR. Jom kita ikuti sesi temu bual pula. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Nama dan jawatan. Nama Cikgu Wan Amira Sofia. Cikgu ialah guru perpustakaan dan media lah. Nak tengok sekolah Anim. Anim ya? Adeline. Okey. Bolehkah cikgu datang ni? Boleh. Boleh. Okey. Okay, Waalaikumsalam. Saya Cikgu Siti Aminah dari SK Sendayan, guru GPM SK Sendayan. Saya Cikgu Siti Rohani. Saya penyelaras di PSS SK Sendayan. Salam, Nama dan jawatan. Nama saya Encik Helmi bin Jarai. Jawatan saya unit pegawai PPD, unit Sumber Teknologi dan Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Jawatan. Okey, nama Cikgu Roswati binti Yusof. Jawatan cikgu ialah Guru Besar SK Sendayan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu, nama dan jawatan cikgu. Waalaikumsalam. Nama cikgu Nur Hayati binti Harun. Jawatan Guru Pendidikan Islam. AJK PSS, TV PSS SK Sendayan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ialah kita nak mencari idea baru di mana kita tahu bahawa PSS adalah merupakan induk. Sekian dahulu untuk episod kali ini. Jumpa lagi. Bye.